Kelab Ceria Batang Kali dipengerusikan oleh Profesor Dr. Kita menceriakan ahli masjid dan qaryah di Batang Kali dan kita nak memulakan satu aktiviti sihat sempena dengan merdeka di Malaysia ini. Alhamdulillah nampak sambutan yang sangat baik yang mana kita tengok pun boleh eratkan perpaduan lah sama dengan masyarakat di Batang Kali ni, dan kata samping tu boleh menggalakkan untuk kita terus sihat walaupun aktiviti berjalan selangkah dua langkah, tapi itu pun dah boleh menggalakkan orang untuk terus sihat lah, insyaAllah.